Okey. Ini kita cabut. Kak. Kita nak tukar valve cover gasket ni sebab bocor lah. Ni bocor tengok. Dia pergi ke gearbox sana tu. Basah kan tu. Boleh buka. Tentu kita buka ini, lepas tu buka sini lah. Ini tarik. Cabut crank sensor tu. Sini ada crank sensor, kita cabut. Nak lipatkan ke atas dia punya wire. Kalau tidak valve cover tu tak boleh keluar. Okey, ni dia. Kita lipatkan ni cabut ni. Maknanya dia punya bolt yang panjang. Kita tepikan. Okey dah, boleh dah. Ini lagi satu. Titi sini. Okey, ambil sini pula, okey dah. Dah. Wire depan. Pecah. Betul lah, bocor. Oh, terlipat. Pecah. Macam mana lah. Baki dia? Tak ada. Patutlah. Dia terlipat masuk dalam enjin ni. Oh, kita nak beli ni sekali ni. Dah keras lagi. Oh, dia sekali. Oh, dia pergi situ. Macam dah. Sini yang bocor tu. Dia sekali yang datang ni. Tengok kerasnya dia tak main dah. Orang dulu pasang lah, dia tak cek. Nanti dia bersihkan fikir kan. Cabutkan tu. Makan modal. Tengok getah dia masuk sini tak? Yang lebihan dia tu. Ni cek tengok. Yo. Apa modal ni kereta. Okey. Ini kita penyambung taruh gam sikit. Ni. Penyambung belah sini taruh gam. Dia dah bersih. Kemudian kita ketepikan wire ni supaya tidak tersinggung nanti.
Kemudian kita test. Tengok. Terbalik. Betul. Kita dah masuk yang baru ni. Bila dah masuk yang baru, kita test tonggengkan. Kalau dia tak jatuh, kita boleh masukkan. Masukkan ni. Masukkan. Pelan-pelan masuk. Ada sangkut, ada ni. Boleh. Taruh. Apa ni? Kat mana? Skru sap panjang. Skru sap panjang tu. Okey. Semua kena ya. Tengok. Okey, sini ada semua. Dia kalau nak tahu, kita ambil mata pisau. Cucuk. Kalau ada halangan tu, maknanya dia tak lari lah. Cucuk sampai ni. Kalau dia tembus tu, maknanya dia dah terlipat. Ada? Ada. Okey. Belakang, sini kita nampak kot. Di belakang, cuba. Di belakang. Ada, okey, semua kena. Okey. Baru kita pasang ni tu. Pasang semua skru. Dia dah duduk tu. Okey. Tekan dia. Kalau tak masuk ni, tak mau start ni tau. Crank sensor. Okey lah. Mantap. Ambil ni, rotor body cok lagi guna. Dah. Okey. Gambar. Dah habis ke? Okey. Ni boleh buka ni sebab dia jelas kan? Betul lah tu. Okey, masuk. Masuk. Okey, ni sensor angin masuk dah. Kita okey, saya start. Tak ada current. Kuat sikit tekan. Okey. Okey.
tarik pun tak apa. Cuba tarik, tengok. Starter boleh. Boleh. Mana alternator okey lah.